Hai semua, jom main teka hidangan raya ASEAN. Saya bagi petunjuk dan korang teka secara bergilir. Ready? Jom! Okey, hidangan ni lembut, kenyal, tak perlu kunyah, lilit kayu, celup sos masam pedas. Nasi lemak. Aduh, salah. Next. Ambuyat kan? Okey, betul. Okey, seterusnya. Pulut santan masak dalam buluh. Raya ni tak lengkap tanpa dia. Lemang. Yes, betul. Amok tray. Ikan kukus dengan kari pekat, dalam dia daun pisang. Kemboja? Tepat. Okey, ni lard. Daging cincang, limau, herba segar, makan dengan nasi pulut. Laos. Pandailah. Okey, mohinga. Mi beras dalam sup ikan pekat. Sarapan ni popular tau. Thailand. Salah. Next. Myanmar. Yes, hebat. Okey, ni kau niao mamuang. Pulut santan dengan buah manis dan juicy. Saya cuba. Thailand? Yeah. Okey, dessert ni paling famous di Thailand. Okey, next, Hainanese chicken rice. Nasi wangi dengan ayam rebus yang juicy. Senang. Singapura. Perfect. Okay, and that concludes it. Berapa banyak korang dapat teka? Komen kat bawah ni tau. Jangan lupa makan lepas tu. Terima kasih sebab join teka hidangan raya ASEAN. Jumpa lagi! Makanan kita berbeza tetapi rasa kebersamaan menyatukan ASEAN. Dalam semangat keterangkuman dan kemampanan, sebarkan kasih, hormat dan perpaduan untuk masa depan yang lebih harmoni. Masa depan ASEAN milik kita bersama. Sampai jumpa lagi. Salam ASEAN.